ward lah dekat situ. Okay, kita ada perkakasan elektrik yang menghasilkan haba diletakkan sekurang-kurangnya 1 meter daripada tirai. Okay, contohlah kita ada ni heater kan, heater yang elektrik ni. Okay, bila kita masak air guna heater ni, dia akan menghasilkan haba, betul? Okay, bila dia menghasilkan haba, dia juga boleh menyebabkan kebakaran. Okay, so that's why kita recommend awak untuk letak heater ni jauh daripada tirai, jauh daripada any fabric lah. Okay, sebab kita tak nak mengundang kebakaran tu boleh berlaku. Okay, lepas tu kita ada elakkan mengecas peralatan elektronik. Okay, contohnya macam ni lah. Okay, kalau contohlah kita charge handphone, make sure jangan charge handphone atas fabric. Jangan, contohlah macam atas cadar, atas apa lagi, atas bantal, atas apa lagi, atas selimut, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab bila kita charge handphone ni dia akan menghasilkan haba tau. Okey, bila dia menghasilkan haba yang terhasil daripada pengecasan handphone ni, dia tak boleh circulate dengan betul, dia tak boleh dibebaskan dengan betul. That's why dia menghasilkan haba yang boleh menyebabkan kebakaran lah. Okey, sebab fabric ni dia boleh memegang haba tu. Okey, that's why kita tidak direkomend untuk mengecas handphone atas fabric. So kalau next time kalau nak charge handphone, make sure charge handphone atas lantai ke, okey, atas almari ke, atas kerusi ke, tapi jangan atas kain. Okey, apa-apa jenis fabric lah. Okey, sebab udara tu dia tak boleh circulate dengan betul. Okey, next, elakkan mengecas peralatan. Okey, ni dari tadi. Oh, lagi satu. Jangan charge handphone overcharge. Maksudnya handphone tu kita biarkan kita charge daripada malam sampailah ke siang besoknya. Okey, itu pun boleh menyebabkan kebakaran. Okey. Lepas tu periksa pendawaian elektrik dan semasa ke semasa untuk mengenal pasti dan mengatasi kerosakan atau kebakaran akibat hitam pintas. Okey, so maksudnya dekat sini kita sentiasa mengaudit atau memeriksa pendawaian dekat, contohlah kalau dekat rumah kan, kita check lah yang dekat rumah punya dawai, ada yang terkena gigit tikus ke, ada yang terkena gigit apa-apalah mungkin yang dah rosak, tu semua boleh mengakibatkan litar pintas. Okay. Next, kita ada elakkan membuat penyambungan ataupun membebankan litar elektrik. So maksudnya dekat sini contohlah kita ada satu spark, kita ada satu plug je, contoh macam ni, kita ada satu plug je, okay, socket plug, tapi kita pergi letak lagi extension and then kita letak lagi 4-5 jenis plug kat sini. Okay, sumber dia satu tapi kita pergi sambung sampai 4 ke 5 plug. Okay, ini pun boleh menyebabkan kebakaran sebab dia dah overuse. Okay, next, letakkan mancis dan pemeti api di tempat yang tinggi supaya kanak-kanak tak boleh capai. Okay, sebab kanak-kanak ni dia punya lumrah memang suka mencuba. Okay, diorang ni suka explore benda-benda yang diorang tak pernah explore. Okay, jadi bila kita letak mancis dekat tempat yang rendah, berkemungkinan untuk mereka cuba dan mungkin kebakaran boleh berlaku disebabkan itu. Okay. And then bekas-bekas yang mengandungi cecair mudah terbakar. Okay, contohlah kalau nak contoh senang, dekat rumah kita ada perfume kan. Okay, perfume tu kalau nak tahu 80% boleh jadilah, depends on perfume lah. 80% dia punya ingredient, bahan untuk buat perfume tu adalah alkohol. Okay, so kalau nak tahu alkohol tu adalah cecair ataupun liquid yang sangat mudah terbakar. Okay, that's why kalau ada perfume, tolong letak jauh sikit daripada bahan api. Okay, sebab dia sangat mudah terbakar. And then, anda disyorkan meletakkan satu jenis alat pemadam kebakaran, jenis serbuk kering ataupun jenis ABC dekat rumah. Okay, sebab jenis serbuk kering ni sangat mudah memadamkan segala jenis kebakaran lah. Okay. And the last one, kita akan belajar pasal menjalankan audit alat pemadam
kebakaran dekat sekolah. Okey, contohlah kita ada alat pemadam kebakaran ni dekat sekolah. Tapi kita tak tahu dia boleh berfungsi dengan baik ataupun tidak. Jadi dari semasa ke semasa kita wajib audit. Wajib audit maksudnya apa? Kita wajib check. Okey, dari semasa ke semasa. Adakah alat pemadam api ni masih berfungsi dengan baik ataupun tidak? Okey, so apa benda yang kita kena check? First, kita kena check jenis pemadam kebakaran. Okey, adakah dia jenis buih? Adakah dia jenis air? Ataupun jenis karbon dioksida? Ataupun jenis powder? Ataupun serbuk kering tu lah. Okey, so kita kena tahu jenis pemadam kebakaran tu. And then kita kena check juga meter tekanan dia lah. Okay, meter tekanan dia make sure tekanan dia masih tinggi. Kalau tekanan dia dah rendah, mungkin dia tak boleh digunakan lagi lah. And then the last one kita kena tahu tarikh luput. Okay, tarikh luput ni kena check dari semasa ke semasa. Mungkin setahun kita check sekali ataupun 2 kali, depends. Okay, depends kepada sesebuah organisasi tu lah untuk dia check setahun sekali ataupun setahun 2 kali untuk cek tarikh luput alat pemadam kebakaran tersebut. Okay, so far kita dah habis untuk bab 1. Sebelum saya proceed untuk, sebab lepas ni saya nak explain sikit berkenaan dengan proses ataupun soalan-soalan yang bakal ditanya di dalam exam. So sebelum saya proceed untuk proses sains tu, saya nak tanya, ada tak sebarang soalan berkenaan dengan bab 1? Ada soalan ke? Kalau tak ada, saya nak proceed. Alhamdulillah setakat ni boleh faham. Okey, Alhamdulillah. Kalau macam tu, saya nak proceed untuk proses sains pula. Okey, sekejap ya. Okey, boleh nampak ke saya punya screen? Nampak ke saya punya screen? Nampak cikgu, nampak. Alright, so sekarang ni, tak nampak? Nampak Nampak, jelas. Okay, so sekarang ni saya nak ajar tentang proses sains ataupun soalan-soalan yang bakal ditanya lah. Okay, dalam exam nanti. So first, yang pertama, sekejap ya. Okay, so kita kena kuasai kemahiran proses sains. Okay, dia ada, kalau tak silap saya ada 8. Okay, ada 8 item yang kita kena belajar. Okay, yang pertama kita kena belajar pasal pemboleh ubah. Okay, so pemboleh ubah ni kalau ingat lagi dekat sekolah rendah kita dah belajar. Okay, even sekolah menengah kata 1, 2 tu kita dah belajar dah. Okay, so pemboleh ubah ni kita ada 3 jenis. Okay, yang pertama pemboleh ubah dimanipulasi. Yang kedua pemboleh ubah bergerak balas. Yang ketiga pemboleh ubah dimalarkan. Okay, so kalau nak senang cakap kan, pemboleh ubah dimanipulasi tu macam panjang sangat nak cakap kan. Kita panggil je PM. Pemboleh ubah manipulasi PM. And then bergerak balas PGB dan dimalarkan PDM. Okay, so apa dia pemboleh ubah dimanipulasi? So yang pertama pemboleh ubah manipulasi itu adalah faktor yang perlu diubah ataupun faktor yang berubah-ubah di dalam eksperimen. Okay, so nanti mungkin sekarang awak tak nampak pemboleh ubah dimanipulasi itu apa ke bendanya kan. Tapi nanti kejap lagi saya akan bagi contoh lah supaya awak nampak mana kita nak cari, macam mana kita nak identify pemboleh ubah ni.
Okay, tapi untuk yang pertama awak kena ingat bila kita cakap pemboleh ubah manipulasi ataupun PM tu adalah benda yang berubah-ubah di dalam eksperimen. Okay, and then next kita ada pemboleh ubah bergerak balas PGB. Okay, so PGB ni adalah faktor yang perlu direkod atau diperhatikan ataupun senang kata adalah faktor yang kita nak hasilkan dalam eksperimen tersebut. Okay, apa yang kita nak tengok dalam eksperimen, apakah hasil yang kita nak tengok daripada eksperimen ni. So itu akan jadi pemboleh ubah bergerak balas. Dan pemboleh ubah, and the last one kita ada pemboleh ubah dimalarkan. Okay, pemboleh ubah dimalarkan ni adalah faktor-faktor yang ditetapkan ataupun faktor-faktor yang sama je, yang constant sahaja dalam eksperimen. So dia sangat opposite dengan dimanipulasi. Okay, manipulasi ni tadi faktor yang berubah-ubah. Tapi kalau PDM adalah faktor-faktor yang sama je, dia takkan berubah-ubah. Okay, so pemboleh ubah ni sebenarnya kita boleh dapat daripada 4 cara lah. First daripada graf. Okay, second daripada gambar rajah, third daripada jadual, and the last one daripada pernyataan soalan ataupun daripada soalan lah. Okay, contohlah. Okay, dia bagi graf. Dalam soalan dia bagi awak graf. Okay, kalau graf, okay, kalau ingat lagi yang menegak ni, okay, yang menegak ni adalah paksi Y, yang melentang ni adalah paksi X. So paksi X akan sentiasa jadi pemboleh ubah manipulasi. Dan paksi Y yang menegak ni akan sentiasa jadi pemboleh ubah bergerak balas. Okay, so kena ingat kalau dia bagi graf je, ingat paksi X akan jadi PM, paksi Y akan jadi PGB. Okay, lepas tu ini kalau satu plot je lah. Kalau ada satu plot graf je, satu line je. Tapi kalau ada dua plot, ada dua line macam ni, mana satu? Kita takkan ambil paksi Y ni jadi PM. Okay, sebab kita ada dua benda yang berbeza kat sini. Okay, tapi yang ni kita kena depend on soalan jugalah apa benda X ni. Okay, so yang dekat sini akan jadi pemboleh ubah manipulasi. Okay, yang menegak ni paksi Y akan sentiasa jadi pemboleh ubah bergerak balas. Okay, lepas tu, okay, saya bagi awak contoh ya. Kalau tengok dekat sini, dekat dalam soalan, okay, dia dah bagi dah table ni, dia dah bagi dah jadual ni. Okay, tajuk jadual dia, first ada jenis paku, second kita ada keadaan paku selepas 1 minggu. Okay, so jenis paku untuk eksperimen lah. Okay, inilah eksperimen dia. Kita ada dua jenis paku. Okay, paku keluli, paku besi. Okay, ini paku keluli. Okay, ini paku besi. Okay, and then dia ada dalam tabung uji. Okay, dalam tabung uji ni kita ada dua benda yang sama iaitu air suling. Okay, so kalau tengok kat sini, paku ni berbeza kan? Okay, saya cakap tadi faktor yang berbeza ataupun faktor yang berubah-ubah. Okay, ini paku keluli, ini paku besi. So dia berubah kan? Okay, so jenis paku akan jadi pemboleh ubah manipulasi. Okay, kita dalam jawapan, kalau soalan tanya, apakah pemboleh ubah dimanipulasi dalam eksperimen tersebut? Kita tak tulis paku keluli, paku besi. Tidak. Okay, kita just tulis jenis paku. Okay, sebab kita pakai dua jenis yang berbeza. Okay, boleh jadi 3 jenis, 4 jenis. Takkanlah contohlah kita pakai 100 jenis paku besi. Takkan 100 paku takkan 100 nama paku kita nak tulis ni kan. So untuk memudahkan just tulis jenis paku. Okay, lepas tu pemboleh ubah bergerak balas. Okay, pemboleh ubah bergerak balas ni kalau ingat lagi tadi saya cakap, kita nak tengok faktor apa yang kita nak perhatikan ataupun apa yang kita nak tengok hasil daripada eksperimen tu. So kalau tengok kat sini, sebenarnya kita nak tengok keadaan paku selepas 1
minggu. Okay, so selepas 1 minggu kita nak tengok paku ni ada lapisan perang ke tak ada, dia berkarat ke tidak berkarat. Okay, so kehadiran lapisan perang tu akan jadi pemboleh ubah manipulasi. Okay, and the last